Bolehlah berak ada senyum. Muka handsome, rumah mesti mau handsome lah. Okey, mari kita, jom. Okay, kat sini Tin Cak Adam extend rumah, asal rumah daripada sini. So kita dah extend ke depan kapal kereta. So sebelum ni hanya muat untuk kursi je lah, kursi meja je. So untuk yang sekarang ni kita dah tambah bahagian depan ni. Kita dah buat flooring balik. Kita dah buat lantai, bahagian ni kita dah mozaik pakai 2x2 gloss. Yang belah sini 2x1 matte. Jom kita tengok kat sini pula. Untuk bahagian lantai sini dengan bahagian depan pun sama. Kita ada buat ni lantai kacang. Boleh tengok memang cantik. So bukan kat sini saja. Kita tengok kat atas pula. Bahagian sini kita ada buat downlight, kipas sekali. Untuk bahagian depan ni kita ada letak lampu outdoor yang cantik. Untuk bahagian depan ni kita ada extend awning untuk kita elak tempias lah. Ada extra lebihan simen, so kita tambah je untuk tambah lantai bahagian sini. So tak ada dah nak belecak ke apa kan. Bahagian belakang rumah kita buat flooring balik dengan kita naik bumbung lah bahagian sini. Sebelum ni ada satu toilet, kita pecahkan jadi 2 toilet. Owner request untuk tandas duduk dengan tandas cangkung. Okay, boleh tengok kat sini. Ni bahagian tandas duduk. So kita naik tiles sampai atas finishing dia. Bolehlah berak ada senyum. So ini tandas cangkung. Untuk siapa yang tak biasa dengan tandas duduk boleh lah, tandas cangkung sini ada.